Ada satu kisah yang aku terbaca di mana kisah ni dialami oleh seorang guru. Jadi cikgu ni kita bagi nama sebagai Cikgu Hakim. Cikgu Hakim ni dia ni mengajar di salah satu daerah agak pedalaman lah, kampung yang mana kiri kanan ni dipenuhi dengan pokok-pokok getah. Jadi daripada rumah dia sewa nak pergi ke sekolah dia ni ada dua jalan. Di mana jalan pertama jalan shortcut lah, jalan kampung yang kiri kanan ni ada pokok getah. Dan jalan yang kedua jalan raya, jalan besar lah. Jalan tu agak jauh sikit lah, makan masa dalam 15 minit untuk sampai. Jadi kisah ni mula waktu dia berpindah ke situ lah, di mana setiap pagi dia akan pergi ikut jalan shortcut, jalan yang di mana kiri kanan ni dipenuhi dengan pokok getah. Dan di jalan kecil tu terdapat satu pondok yang terletak di dalam pokok getah. Kira kalau lalu dekat jalan tu boleh nampak lah pondok daripada situ kan. Jadi nak dijadikan cerita, Cikgu Hakim ni setiap pagi kalau dia lalu je jalan tu, mesti dia akan nampak ada seorang sosok orang tua yang duduk di pondok tu. Di mana pakaian dia ni terlihat biasa lah kan. Di mana dia pakai kain pelekat, baju dia pakai baju warna putih, baju pagoda. Jadi nampak macam orang kampung biasa lah kan. Kalau tengok tu mungkin lah orang pacik-pacik yang duk jaga pokok getah kat situ. Jadi boleh dikatakan setiap pagi kalau dia lalu jalan tu, dia akan nampak pakcik tu akan tengok ke arah dia dan senyum ke arah dia. Jadi dia pun beranggapan yang itu mungkinlah orang kampung situ yang pergi ke kebun dia lah setiap pagi untuk menoreh kan. Jadi nak diringkaskan cerita, pada satu hari ni waktu ada macam perhimpunan dekat sekolah termasuk orang kampung, si cikgu ni pun, Cikgu Hakim ni, dia pun bertanya lah dekat salah seorang penduduk kampung kat situ, yang mana dia kata setiap pagi dia selalu lalu ikut jalan tu dan dia selalu nampak ada seorang pakcik ni duduk dekat pondok tu. Dia pun tanyalah kat orang situ kan, siapa dia pakcik tu kan. Selalu nampak duduk situ je, yang mana dia pergi kerja duduk nampak duduk ada situ, balik kerja pun duduk ada juga kat situ. Jadi salah seorang penduduk kampung ni pun tanyalah kat dia kan, pondok yang mana. Jadi dia pun beritahu yang pondok tu terletak betul-betul kat dalam hutan pokok getah tu. Dan cikgu tu pun ceritalah lagi yang pakcik tu pakai baju warna putih, baju pagoda, kain pelekat. Tapi yang peliknya orang kampung tu pun cakap yang pondok tu dah lama tak ada orang duduk kan. Tak ada siapa pun, orang lain lalu pun tak pernah nampak pun ada pakcik kat situ. Kalau ikut daripada segi yang dia cakap tu, boleh dikatakan setiap masa pakcik tu ada kat situ. Tapi orang lain lalu tak nampak pun. Jadi si cikgu ni pun cubalah untuk siasat siapa pakcik tu. Jadi pada keesokan harinya pagi tu, dia nak bertolak pergi kerja, dia pun ambil keputusan untuk berhenti dan tangkap gambar. Daripada situlah untuk tunjuk dekat orang kan yang dia nampak. Tapi bila saja dia sampai, pakcik tu memang ada. Dan pakcik tu pun tengok ke arah dia dengan gaya senyum lah. Jadi dia pun buat-buatlah berhenti untuk tengok handphone tau. Dia macam saja pegang telefon, buat-buat nak balas mesej. Tapi dalam masa sama dia nak ambil gambar sebenarnya. Tapi yang masalahnya dekat sini, bila saja dia buka saja kamera, tiba-tiba telefon dia jadi gelap. Jadi bila dia keluar, dia masuk balik, jadi benda yang sama juga. Tapi bila dia pusing saja kamera ke depan, okey, tak ada masalah. Boleh nampak muka dia biasa kan. Tapi bila dia pusing semula ke belakang untuk tangkap gambar pakcik tu, tiba-tiba handphone dia jadi gelap. Jadi dia pun macam jeling-jeling lah sikit kan untuk tengok pakcik tu. Jadi bila dia jeling saja dekat pakcik tu tengok dia dengan mata yang tajam, macam bermaksud dia tak bagi ambil gambar. Jadi si cikgu ni pun tak cakap banyak, letak telefon, angkat tangan, gerak terus ke sekolah lah kan, cuba untuk abaikan lah benda tu. Jadi dekat sini bermulalah mimpi ngeri cikgu, di mana selepas saja daripada kejadian tu, boleh dikatakan tiap-tiap malam dia bermimpi aneh yang buruk-buruk lah. Dan sampailah satu tahap di mana pada satu malam tu dia bermimpi dia berdiri di depan pondok, dan pondok tu keadaan yang sangat-sangat bersih lah masa tu. Dan di atas pondok tu terdapat pakcik tu lah tengah duduk sambil tenung dia dengan muka yang agak marah lah. Jadi dalam mimpi tu dia tak sempat cakap apa-apa tau. Jadi dia macam tengok pakcik tu tengok dia. Jadi dalam pakcik tu duduk tengok-tengok dia, pakcik tu pun cakap lah sesuatu dekat dia yang, kamu datang tempat orang ni janganlah buat sesuka hati, janganlah ambil gambar orang, nanti jangan sampai ada benda ikut kamu. Jadi selepas saja pakcik tu cakap macam tu, dia terjaga sendiri daripada tidur masa tu, tercungap-cungap dengan keadaan yang macam gelabah dan juga takut tau. Jadi ini menjadi satu persoalan macam mana benda tu boleh masuk dalam mimpi dia. Jadi mulai pada hari tu dia pergi jalan satu lagi lah untuk pergi ke sekolah. Memang dia tak berani nak lalu. Sampailah satu hari tu dia berjumpa dengan pemilik rumah sewa yang dia sewa tu, dan dia bertanya tentang siapa sosok pakcik yang dia jumpa tu. Jadi pemilik rumah tu pun bercerita lah yang sebenar yang dia nampak tu adalah Pak Samad.
merupakan pemilik kebun tu yang dah lama meninggal. Dikatakan yang Pak Samad ni memiliki peliharaan untuk menjaga kebun dia. Jadi ramailah yang mengatakan yang dia nampak tu adalah belaan Pak Samad. Tapi bagi orang kampung itu adalah salah satu perkara yang biasa lah kan. Orang kampung memang benda tu dia duduk nampak hari-hari kan. Cuma bagi cikgu ni, ini adalah pengalaman baru dia, di mana dia pernah diganggu oleh satu makhluk gaib. Dan start dari situ pun dia dah tak lalu dah jalan tu, sanggup pergi jalan lebih jauh. Jadi persoalannya dekat sini, kalaulah hampa terjumpa dengan pakcik tu, apa yang akan hampa buat?